Okay guys. Okay guys. Macam biasa, hari ni kita nak buat apa? Kita nak buat, tengok muka saya, social experiment. Tapi kan korang tahu tak kita nak buat social experiment apa hari ni? Sebab hari tu saya dah buat benda memalukan tu. Malu juga lah sampai hari ni, malu juga lah, takut nak keluar rumah sampai 10 hari. Okay, sekarang kita nak buat apa reaction orang kalau lah Aina pergi dekat mall kan, pergi tak mana-mana, pergi kedai ke apa ke, tiba-tiba duit Aina ke dompet Aina ke hilang, ada tak orang nak tolong return dekat kita? So jom kita nak pergi cari dompet, cari location. Okay, stay tuned. Ya, orang percaya tak kalau umur kita dah 20 lebih? Sekejap. Lagi tak lagi? Lagi dompet saya, betul ke dompet saya? Kenapa akak tak ambil je? Nampak dompet saya tak tadi? Saya rasa dia jatuh kat sini lah. Akak ada nampak dompet saya tak tadi kat sini? Okay guys, sekarang kita orang dah sampai dekat CS Mart. So kita orang nak buat social experiment tu dekat dalam ni. So first thing first, kita kena cari dompet dulu. Kena cari dompet and then nanti buat-buat macam jatuh lah. Okay, sebab kalau pakai dompet Aina, ambil lah korang. Jom. Let's go. Nampak macam ni lah. Orang percaya tak kalau umur kita dah 20 lebih? Kita nak tanya, mana makcik? Rika nampak tak makcik? Carilah, mana makcik? Carilah betul-betul. Tu makcik tu kat atas. Kita kena fokus lah. Kita kena concern. Setiap gambar tu adalah seni. So kita kena hargai talent. Jangan merokok orang, tak elok untuk kesihatan. Mari kita. So hari ni adalah hari yang paling indah dalam dunia. Hari ni adalah hari Selasa. Hari Selasa kita dimulai dengan social experiment. Mari korang lihat siapakah yang akan terkena. Jadi, hadiah tak kok? Hadiah? Ayah, ni budak macam mana? Nak tegur dia lah, nak tegur dia. Nak tanya dah makan ke? Bye, have a great time. Dia tak nak pandang. Kita nak juga bawa ni walaupun nak beli dompet kan, tapi kita nak bawa. Kita nak buat macam tu, old money. Yang tak yang tengok reaction orang. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, fi dhikri rabbi yatma'innu qalbi wa tadhubu ahzani wa yughfaru dhanbi, ishrah Abang, saya ada satu soalan nak tanya boleh? Okay. Kalau kalau lelaki kan, dia lagi suka perempuan pakai tudung labu ke, tudung bawal ke, tudung syal ke macam mana? Saya rasa tudung labu. Okay, sebab apa kau suka perempuan lagi pakai tudung labu? Ya. Okay, thank you, terima kasih. So korang, kita rasa korang boleh komen lah kat bawah. Korang kalau ada lelaki-lelaki tengok konten kan, korang lagi suka perempuan pakai tudung macam mana? Okay, sila berikan komen anda. Sekarang kita dah beli kita punya dompet. Sekarang kita tunggu Erika. Erika dia tengah
pergi ambil duit lah. Pergi ambil duit. Duit? Apa ni? Dia pergi ambil hadiah untuk kepada siapa-siapa yang boleh jujur lah. Sebab dompet ni nak hilang kan. Okay, korang stay tune. Hello? Hello? Aku dekat Roti Boy ni. Kau dekat mana? Sekejap. Sekejap lagi aku ni lah. Aku pergi sana. Dompet saya ke? Thank you kak. Kenapa kak bagi dompet ke saya? Dompet saya, betul ke dompet saya? Kenapa kak tak ambil je? Sebenarnya kita tengah buat social eksperimen. Kita tengah buat social eksperimen. Kalau siapa nak bagi kita orang dompet ni, kita nak bagi hadiah sikit lah. Okay. Yang ni untuk akak. Okay. Terima kasih tau. Akak tu hijab galeri tak? Yang ni tuduh kita orang, tuduh hijab galeri lah. Thank you kak. Sorry tau. Kita nak isi benda bermanfaat sementara kita nak eksport pelakon tambahan. Saya tak nak tunggu macam ni saja. So saya nak main teka-teki dengan orang. Saya nak main teka-teki, saya nak tanya. A untuk ayam. B untuk apa? Apa? Apa B? Berada lah. B. Oh B. B. Oh awak panggil saya B. B tu awak ingat apa? B tu brother. Laju. Sabar jap. Abang, nak tanya sikit boleh? Kalau abang lagi suka perempuan pakai tudung bawal ke tudung short? Tudung bawal. Tudung bawal. Kalau pakai tudung bawal, abang suka tudung bawal macam mana? Labu ke? Tudung macam mana ke? Labu lah. Sebab? Lebih nampak kewanitaan. Lebih nampak. Sopan lah manis. Itu je, terima kasih. Bosan lah, lagi nak buat apa tu? Saya tak boleh duduk diam lah. Okay. Lagi kita nak tanya B tu apa? Adalah. Kami duduk depan Meisu ni. Macam mana sebut dia? Meisu ke Meiju Meiju kan? Duk tengok iklan tu ralik lah. Duk gaduh tu soya ke boba. Duk lama tengok kan. Akak tu tengok mesti dia macam sebenarnya budak-budak kan nak pergi beli tak ada duit. Kesian lah. Jom kita korang tengok apa dalam. Let's get ready with me. What's in my bag? Yang pertama, kau tak payah nak exchange duit dah. Okay, ambil pergi je. Boleh pergi semua negara. Aduh, jom let's go. Apa lagi? Weh, abang smart. Abang, saya nak tanya soalan je. Saya nak tanya soalan. Abang dari tadi duduk tengok-tengok kan? Saya nak tanya boleh? Saya tanya kat abang kan, abang lagi suka perempuan pakai tudung labuh ke tudung macam mana? Kalau tu saya tak kisah. Tak ada yang suka, semua suka lah. Semua suka? Abang tamak ni, abang nak semua benda? Boleh lah. Mana boleh macam tu? Dia nak semua? Tamak. Kalau abang, apa tu? Abang kenal ni tak brand kita orang ni? Brand hijab Galleria. Brand hijab kenal juga lah. Kenal juga. Nanti abang tengok lah, kita orang tu je nak tanya. Okay, thank you. Yang ni TikTok ke Instagram ke? Semua. Kita orang punya YouTube. Konten YouTube kita orang. Nanti abang tengok nanti ada muka abang. Konten YouTube lah, nanti tengok hijab Galleria. Nama. Hijab Galleria. Okay. Suka dia nak semua perempuan.
Jom. Kita nak pergi cari orang. Kita nak tanya kat mana toilet dalam bahasa Arab. Lepas tu lagi bila dia tunjuk toilet kat mana, kita cakap kita boleh cakap nak. عفوا أريد أذهب إلى الحمام. وين الحمام؟ وين الحمام؟ Okay, masa dia macam, oh toilet kat sana. Oh thank you terima kasih saja tanya. تتكلم بالعربي؟ عربي؟ عرب. أين الحمام؟ حمام. toilet. Terima kasih. Thank you. Ke sana budak tu. Kita ke sana. Dia cakap apa? Kita cakap kita dah cakap Arab tu kan. Kita kejap ibu. Subhanallah awak tu. Lepas tu lagi okey. Oh ya ke? Thank you. Kesian weh. Jom. Nak buat lagi lah. Jahat weh. Budak-budak boleh lah. Farah dia on the way. Aduh Farah. Kau nak tukar baju? Tak mau kat ni. Hello. Farah kat mana? Tak payahlah. Kita duduk kat sini kacau-kacau orang kan. Macam pembuli. Sampai tersiap. Kita nak tanya abang ni soalan. Abang saya ada satu soalan nak tanya. Abang kalau perempuan kan, abang lagi suka yang pakai tudung bawal ke tudung shawl? Bawal. Tudung bawal. Kenapa tudung bawal? Sebab nampak lagi lawa. Lagi lawa, lagi manis lah. Kalau pakai tudung bawal tu nak macam mana? Nak labu ke biasa-biasa je ke macam mana? Yang labu. Yang labu. Itu je. Thank you. Terkejut. Tak, tunggu kamu. 3 konten kita buat. Weh, kita tunggu ni tunggu siapa tu si Au ni nak balik rumah. Kita kena hantar dia dulu. Oi, aku nak tanya ni, suka matcha atau suka kopi? Tak payah kot. Kita buat konten, kita buat dompet. Dompet tu tercicir. Tapi kita dah buat dah tadi. Tapi macam orang tu baik sangat, dia bagi je. Apa kata awak jadi orang jahat? Awak jadi orang jahat, awak macam nampak. Cik Mai macam pusing-pusing kan? Kak nampak tak saya punya? Ini kenapa? Abang mangga. Itu abang. Kau dah kenapa? Mangga tu. Ini kenapa? Dari hari tu lah. Kenapa dia suka? Kita tak tahu. Dari ayat ni. Ada aku kumpul lah. Sumpah kelakar. Dia kenapa? Orang tak briefing ni. Kenapa dia cakap apa? Dia macam bilik lah bro. Nak bagi Itu kan kita lepak dengan kawan kita. Lepas tu 2 kali dia datang kat kita. First tu dia datang dah. Second tu dia datang kakak lagi. Farah briefing. Kita macam hello. Apa? Oh. Gitu betul. 10 markah. Puh. Hello. Kasih. Jatuh Hello. Aduh, tak boleh dah. Kita rasa macam laju sangat. Hello. Aku dekat Miso ni. Kau dekat mana? Ha? Apa dia? Sekejap, aku gerak.
Nampak ada nampak dulu dompet saya tak ada. Tak nampak. Saya tak nampak. Cuba awak tanya saya. Saya tak nampak. Korang ada nampak dompet saya tak tadi? Saya rasa jatuh kat sini lah. Tak ada. Dompet saya. Oh. Thank you. Dompet saya ke? Awak punya. Terima kasih. Hello. Aku dekat depan CS. Kau kat mana? Sekejap. Sekejap dulu. Duk cari akak tu. Tunggu akak tu settle sekejap. Dia nampak ke? Kak ada nampak tak dompet saya jatuh kat situ tadi? Dompet kena cincin. Betul, warna putih. Saya rasa last tadi saya tengah call kat situ. Tadi ada, nampak tak dekat kopi tu ada perempuan duduk dalam pintu. Mungkin dia ambil. Mungkin. Nampak tak? Yang pakai tudung pink tu. Mungkin. Saya bawa akak video sekali pula sebab saya bawa akak pergi jumpa dia sekali pula sebab akak tadi saya pusing, mungkin dia terjungkuk, dia ambil barang. So mungkin. So akak nampak lah akak kalau saya bawa akak duk cakap sekali boleh sebab akak saksi. Boleh? Saksi. Sebab saya nak pergi tanya dia. Saya perasan memang benda tu jatuh kat krim kan? Dompet saya warna putih. Putih hitam, putih krim macam tu lah. Dekat dengan ni waffle ni betul? So dia lah yang ambil. Sebab dia dia lah sebab dia jongkok tadi. Kalau saya bawa akak jumpa dia tak boleh? Boleh lah kak? Boleh? Sal. Tak lah kak, kita orang tengah buat social experiment sebenarnya. Akak janganlah marah. Kita orang nak bagi hadiah. Janganlah. Boleh lah, janganlah marah. Yang ni. Janganlah marah. Alah, sorry lah. Terima kasih. Terima kasih. Sorry tau. Terima kasih tau. Sorry. Okay. Itu tu. Orang yang pakai tudung putih krim tu. Putih apa? Pink tu. Jom. Teruskan lagi. Lawas ya. Loh. Apa kat sini? Bapak nampak jahat gila dia orang. Sekejap Akak ada nampak dompet saya tak tadi kat sini? Dia dah gerak ke? Akak yang tudung tu, tudung pink tu. Akak nampak dia ambil? Serius lah? Betul ke?
Saya takut lah nak press dia. Awak teman saya boleh tak? Yang tu. Dia ambil akak nampak. Macam tu. Sekejap. Sekejap. Kak. Akak ada ambil dompet saya. Kak, sorry tak, kita orang buat social experiment. Sorry lah. Saya pun terkejut. Sorry tau. Kita orang buat social experiment je. So, sebab akak baik, kita nak bagi hadiah. Okay. Ni, hadiah tu je. Sorry tau. Kesian akak. Sorry kacau tau. Terima kasih. Berjaya. Thank you. Jom. Jahat ni, ambil dompet orang. Sorry dah. Yang pakai tudung pink tu. Asyik bukan ni sekali. Antagonis. Antagonis. Okay, so kita punya social eksperimen kali ni berjaya. Banyak kan, dalam satu episod ada 10 ada 10 konten. Jom tambah konten lagi. Saya nak penatkan editor sebab kita orang ada dendam dengan editor. Itu kenapa kau muka saya selalu Macam ni? Nanti letak. Okay korang, thank you lah. So, ada pemenang ke? Tak ada. Okay, so yang mana dah tengok konten kita orang, jangan lupa subscribe. Okay, and jangan lupa komen korang. Okay, kalau korang komen, insyaAllah nanti kita orang pilih komen random. Okay, bye korang. Bye-bye. Assalamualaikum. B stand for what? B, kenapa panggil dia B? Aku tak tahu ke B tu apa? B tu brother.